이게 내 세계야. Jian. 정지현. Okay, Jian dah ditrain menjadi assassin. Bane hidup lagi. New villain. Ni lagi padu teruk. Okey. Ada lawan robot. 잘 들어 정지현. Shot for killers tu. Dia baru belanja teaser sikit je, tapi kita dah memang tak sabarlah. Okey, jadi nampak kali ni lagi matang lah. Jian lagi matang. Lepas tu nampak pakcik dia Jiman ni macam lagi banyak action yang dia akan bagilah dalam cerita ni. Jadi apakah karakter-karakter baru, villain-villain baru yang akan kita saksikan nanti. Dan jangan lupa pakcik Pasin pun masih ada lagi dalam ni. Jadi sama-sama kita tunggulah. Okey. Jadi apakah expectation korang untuk drama ni? Jangan lupa komen kat bawah ni. Okey.